Ilmu ibarat pelita di malam, menerangi hati, mencerdaskan fikiran. Hari ini, ku bawa sebuah kalam, bicara buku penuh pedoman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Sebelum bicara, saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Damiah Amisha binti Karol Anwar. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 di SMK Tengku Kudin. Kod sekolah saya CA 6022. Pada hari yang mulia ini, saya ingin mengulaskan tentang sebuah novel yang bertajuk Bidat, hasil karya penulis yang bernama Neil. Buku ini telah diterbitkan oleh Buku Fiksi Sedan Berhad pada tahun 2024 dan mengandungi sebanyak 336 halaman bercetak. Genre buku ini ialah fiksyen seram. Novel ini mengisahkan tentang watak yang bernama Syifa, seorang jururawat masyarakat yang baru dipindahkan ke klinik desa Kampung Petang, sebuah kawasan terpencil di Hulu Terengganu. Kampung ini sangat terkenal dengan pelbagai kisah mistik dan gangguan makhluk halus yang sering menghantui penduduk setempat. Sejak menjejakkan kaki di kampung itu, Syifa mula mengalami kejadian aneh dan menakutkan. Pada malam pertama dia menghuni kuartus klinik, Syifa mendengar bunyi ketukan pintu di bilik pada jam 3 pagi. Namun, apabila pintu dibuka, tiada siapa di luar. Semakin lama Syifa berada di situ, semakin kerap dia mengalami gangguan. Dia melihat jari-jari yang berkuku panjang merayap di bawah pintu bilik mandi serta suara bayi menangis. Dan juga dia melihat kelibat wanita berbaju putih dan berambut hitam serta berambut panjang berdiri di tepi tingkap biliknya. Tidak cukup dengan itu, Syifa diganggu ketika petugas menyambut kelahiran. Ada bayi yang lahir dengan tanda hitam di dahi dipercayai menjadi tanda makhluk halus ingin mengambil bayi tersebut. Syifa yang berpegang teguh kepada ilmu agama cuba melawan gangguan tersebut. Namun, gangguan tersebut semakin menjadi-jadi. Dalam penuh ketakutan, dia mula menyiasat sejarah kampung tersebut. Tidakkah anda ingin mengetahui rahsia yang tersembunyi di sebalik Kampung Petang itu? Jadi, silalah membaca buku ini untuk mengetahui kisah selanjutnya. Pengajaran yang kita perolehi dari novel ini ialah kepentingan ilmu agama, yang di mana ayat suci Al-Quran menjadi pelindung dari gangguan makhluk halus. Secara keseluruhan, penulis Neil berjaya membangkitkan suasana seram yang membuatkan ramai pembaca meramang bulu roma. Namun, pada masa yang sama memberikan pembaca keseronokan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat memberi sedikit pencerahan tentang novel ini. Akhir sekali, saya ucapkan terima kasih dan memohon maaf sekiranya penyampaian saya kurang memuaskan. Semoga kita semua diberi keberkatan dalam setiap langkah menuju pengetahuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.